Adakah faktor pemakanan ataupun gaya hidup juga boleh untuk kita hindarkan daripada isu ini? Gaya hidup memang pentinglah untuk kita menjaga kesihatan kita. Jadi pergerakan bahu ni sentiasa kena ada. Kerana kadang-kadang kita tidak menggerakkan bahu dengan selalu, keradangan boleh berlaku dengan senangnya. Jadi kita boleh buat exercise untuk pergerakan sendi bahu. Dari segi pemakanan, kebiasaannya tidak ada masalah, melainkan pesakit itu kalau ada gout. Kalau pesakit itu ada ciri-ciri gout, kena jumpa doktor untuk ambil ubat kurangkan uric acid di dalam darah, dan juga kena kurangkan ataupun hindari daripada pemakanan-pemakanan yang boleh menyebabkan gout ni lagi teruk lah. Ikan bilis, seafood semua ni kadang susah juga ni. Nak kontrol ni. Banyak yang dah sensitif kan. Jadi pemakanan nak kena jaga jugalah. Jaga juga,